apakah tujuan dan juga faedah pelaksanaan Indeks Keterangkuman Digital Malaysia terhadap pembangunan sosio-ekonomi negara? Terima kasih. Berkaitan dengan aspek MyIKD, ini adalah satu indeks yang sangat penting. Ya. Indeks Keterangkuman Digital Malaysia atau Digital Inclusivity Index Malaysia. Inisiatif ini di bawah rangka tindakan ekonomi digital yang diletakkan di bawah teras 5, yang kita nak mewujudkan masyarakat digital yang inklusif serta merupakan salah satu strategi di bidang fokus untuk memperkukuhkan ekosistem digital kita. Yang berhormat, kita hendak melihat kepada beberapa aspek apabila kita bincang berkaitan dengan keberkesanan aspek AI dalam negara kita. Dan yang sangat penting itu, kita kena pastikan bahawa apabila kita membawa pelaburan, kita lihat kepada teknologi baru dan kita sebagai kerajaan lihat kepada usaha untuk membawa teknologi ke negara kita, kita kena faham bahawa masyarakat di luar sana seringkali bertanya berkaitan dengan kesan teknologi baru itu kepada kehidupan mereka. Jadi sementara kita bincang berkaitan dengan banyaknya pelaburan yang diperlukan, kita mewujudkan data center dan sebagainya, setiap warga tahu berkaitan dengan apabila kita ada data center sebagainya, keperluan tenaga, keperluan air dan sebagainya, ramai yang tanya-tanya, adakah ianya berbaloi dari sudut keberkesanannya dalam kita melihat apa yang ianya dapat membuat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan kehidupan kita, masyarakat kita, ekonomi kita dan juga kerajaan kita. Jadi dalam sudut itu kita perlu ada satu sistem atau mekanisme di mana kita dapat mengira atau mengukur keberjayaan itu. Inilah tujuan kita mendirikan MyIKD, dan kita lihat kepada beberapa aspek yang utama, Tuan Di-Pertua. Pertama, kita lihat kepada aspek accessibility. Ya, kita nak pastikan bahawa kita ada masyarakat yang boleh akses kepada teknologi baru ini, ya, supaya mereka tidak terpinggir dan mereka sentiasa tahu berkaitan dengan teknologi baru dan dapat menggunakan teknologi baru tersebut itu. Kemudiannya kita kena lihat kepada aspek affordability. Ya. Kita tidak mahu kita ada keadaan di mana teknologi baru itu ada, tetapi masyarakat di luar sana lihat bahawa teknologi itu terlalu mahal. Ya, kita lihat kepada SME, MSME dan sebagainya, kalau nak gunakan teknologi dan sebagainya, kalau terlalu mahal, ianya menjadi masalah. Ya, jadi kita kena lihat kepada bagaimana kita pastikan bahawa ianya adalah satu yang dapat digunakan pakai oleh setiap masyarakat dengan mengambil kira kosnya. Ketiganya, kita lihat kepada aspek ability. Pengukuran dari segi tahap literasi dan kemahiran digital serta bakat digital, termasuk lepasan dan pekerja dalam bidang ICT. Ya, ini sangat penting. Kalau kita ada teknologi dan kita ada akses kepada teknologi itu, ianya berkos rendah dan dapat digunakan oleh setiap masyarakat, kita kena pastikan bahawa bakat yang diperlukan untuk kita gunakan teknologi itu juga sedia wujud, supaya ianya dapat digunakan untuk kebaikan kita semua. Keempatnya, kita lihat kepada aspek relevance. Ya. Kita kena pastikan bahawa teknologi yang diperlukan pada sektor-sektor yang tertentu itu dapat kita salurkan kepada sektor-sektor tertentu supaya kesan itu dapat dirasai oleh sektor-sektor tersebut. Perbincangan berkenaan dengan teknologi ini sangat luas. Semua sektor itu melihat kepada teknologi, tapi dari sudut kerajaan kita kena pastikan kalau teknologi itu wujud, kita pastikan teknologi itu dapat disalurkan kepada sektor yang memerlukan teknologi itu, dan teknologi itu dapat memperkasakan sektor yang kita sebut itu. Kemudiannya, akhirnya kita lihat kepada aspek readiness and adoption. Ini sangat penting. Kalau kita ada semua teknologi yang baru, ianya berkos rendah, kita ada bakat dan sebagainya, kita kena pastikan bahawa masyarakat bersedia untuk menggunakan teknologi tersebut, dan selepas daripada bersedia, mereka menggunakan teknologi tersebut. So ini adalah perkara-perkara yang kita lihat, ianya end to end, dan inilah tujuan kita mendirikan apa yang kita sebut sebagai MyIKD. Saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat penting supaya kita dapat ukur secara terperinci. Setiap tahun kita dapat lihat adakah apa yang kita laksanakan ini berkesan. Kalau tidak berkesan, kita lihat bagaimana kita dapat perbaiki dan sebagainya. Dan sangat penting, as we go along ini, kita kena dapat mendapat industri bagaimana kita dapat memperkasakan, memperbaiki dan memperkukuhkan lagi usaha kita untuk pastikan bahawa negara kita dapat merasa sebenarnya apa impact teknologi, impact AI bergerak ke arah negara AI 2030. Terima kasih, Tuan Di-Pertua.